Okey, ini sarang kita, telur dah naik topping. Dan tu ada beberapa telur calon ratu kat bahagian tengah. So kalau telur dah naik topping ni, ruang untuk madu tu sikit lah. So kita ambil sikit untuk buat gandaan koloni. So korang boleh tengok sampai habis untuk step-step cara gandaan koloni lah. Okay, ni kita letak dulu apa ni, hive yang kita nak masukkan koloni baru tu. So, kita pindahkan lock lama ke tempat lain. Okay, first kita ambil telur calon ratu dulu lah. So kita potong sikit sarang dia punya propolis tu, dia punya rangka lah. Kita masuk dalam bekas ni. Bekas ni nanti kita akan letak telur ratu lah. Okay, kita ambil telur ratu, kita gunting sikit dia punya tangkai tu, dan kita ambil dalam 2 atau 3 telur calon ratu. Ambil 2 atau 3 telur calon ratu. Okay, macam ni dia dah dekat sekali 2. So kita ambil ni, kita ambil 2 lah cukup. Boleh korang nak ambil 2 atau 3 lebih baik lah, sebab kita tak tahu mana satu yang betul-betul hasilkan ratu yang terbaik. So macam ni lah telur ratu. Telur dia besar sikit lah daripada telur biasa, daripada telur pekerja. So kita dah masuk dalam bekas ni. Pendudukan dia mesti sama macam dalam ni lah, dalam sarang asal. Jangan terbalik kan pula, ke atas ke bawah. So kena letak macam asal. So kita masuk dulu telur calon ratu ke dalam hive yang baru. Sorry lah, tak ada cameraman, semua buat sorang-sorang kan. Stand pun tak ada. So macam ni lah, video tak stabil sikit. Okay, kalau kita nampak kat sini, yang kuning cerah tu telur lama, dan yang gelap sikit tu telur baru. So kita akan ambil sikit telur lama untuk kita top up ke dalam hive baru, sementara tunggu apa ni. Jadi kalau korang rasa video ini bermanfaat dan inginkan sambungan part seterusnya, sila komen next lah. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Terima kasih kerana support.